Ni satu lagi speaker padu yang korang kena try. Korang tengoklah tu guys, design dia hampir sama macam speaker kita sebelum ni, tapi yang ni dia lebih besar. Korang tengoklah tu. Itu dia guys, korang tengok dia punya speaker. Memang power dia datang dengan subwoofer sekali. Dia juga bagi satu kabel type C dan user manual. Kat bahagian atas ni dia ada dia punya button on off, lepas tu tempat untuk charging dan juga kita boleh adjust dia punya lampu kat sini. Nampak? Lampu dia boleh bertukar-tukar mode dan dia ada button untuk pairing dekat situ. Kalau korang ada dua speaker ni, korang boleh pair dan korang boleh buat 360 surround sound menggunakan dua speaker ni. Memang power gila. So disebabkan aku ada satu je speaker ni, jom kita test dia punya quality. Alright, so jom kita try play lagu guys. Seriously, padu guys. Korang kena dapatkan satu. Check out dekat beg kuning di bawah.